So abang ada dua contoh panggil apa ni panggil apa ni plug kan. Orang panggil power circuit lah kan. Yang ni lama punya, 2 tahun lepas punya, daripada Moxom Cina. Iaitu yang ini dia pakai 17 watt, iaitu 3.4 ampere. So kuasa yang digunakan agak perlahan. Kenapa ianya bersifat perlahan? Kerana pengendalian yang telus haba. Okey, satu lagi contoh. Yang ini dia datang dengan 6 USB dan 4 circuit. So kalau korang pasang sekali semua 10, boleh terbang lah. Okay. So kita ada yang baru punya daripada China juga. Okay. Yang ni XC6825U yang menggunakan 10 ampere. Model XC9852J menggunakan 10 ampere, max 250 volt. So dekat sini mana yang lagi kuat, 10 ampere ni ke? Yang ni ada 3 soket plug dengan 2 USB. Yang tadi ada 4 soket plug dengan 6 USB. So nak cerita kat sini sikit ialah apakah itu ampere? Ampere ialah mengukur aliran arus elektrik, di mana sinonim orang memanggil ialah lebih laju, lebih kuasa, tinggi tenaga. So 17 ampere akan darab dengan 240 voltan, mendapat kuasa sebanyak 4080 watt. So apakah itu watt? Watt adalah penggunaan elektrik biasa. Contoh 10 watt sangat kecil, ialah mentol kecil. Untuk penggunaan water heater, instant water heater, iaitu direct sources lah, 3000 hingga 3800 kuasa watt. Manakala untuk water heater yang berlandaskan tangki, bersaiz 1500 hingga 4000 watt. So satu contoh pengiraan kat sini ialah satu unit akan darab dengan 3600 watt, akan darab dengan 2 jam, akan darab dengan 30 hari, mendapat sebanyak 216,000 watt hour. Jika anda ingin pasang water heater dekat rumah, pastikan rumah guna miniature circuit breaker ataupun orang panggil plug fuse, domain plug fuse yang menggunakan MCB 20 ampere untuk tampung bebanan tinggi, supaya rumah tu tak short lah bila korang pegang plug ke, short ke, renjatan elektrik, renjatan kuasa tu sangat bahaya.